Audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada Maono DM40 Pro wireless condenser microphone. Aku sambungkan receiver pada phone dan mikrofon ni wireless. Apa yang special pada mikrofon ni guys, dia ada 10 mode suara AI. Macam-macam karakter suara yang korang boleh kontrol. Tapi fungsi ni korang boleh pakai hanya pada Android ataupun Windows. Korang just install je Maono Link. Lepas tu dekat dalam ni korang boleh kontrol lah macam-macam voice yang korang boleh pilih. Contohnya macam sekarang ni aku menggunakan efek Deadpool. Jadi suara aku tu macam ala-ala Deadpool punya style. Cool gila kan? Mikrofon ni dia ada dual connection. Yang macam aku pakai sekarang ni adalah wireless. Aku just cucuk je dia punya receiver dekat phone. Ataupun korang boleh pakai kabel Type-C to Type-C. Satu lagi guys, mikrofon ni nak pakai dia pun mudah. Just plug and play. Tak kisah sama ada phone Android, iPhone, iPad, MacBook, Mac Mini. Korang tak memerlukan sebarang apps ataupun software. Kecuali kalau korang nak ada voice effect tadi, yes, itu memerlukan dia punya software. Dan dalam mikrofon ni dia ada 2600 mAh built-in battery. Jadi korang boleh pakai non-stop selama 75 jam guys. Bapak lama gila. Fungsi yang paling aku suka pada mikrofon ni adalah dia punya receiver guys. Kalau korang tengok receiver dia ni, dia ada lubang Type-C dekat bawah tau. Maksudnya korang boleh buat live sambil korang charge phone. So korang tak perlu nak risau pasal bateri phone. Bahagian depan ni dia ada satu knob. Korang boleh control gain ataupun monitor volume. Dan kalau korang nak mute, just tap je dekat atas ni. Dekat power button ni, bila korang klik, dia akan tukar RGB lampu yang ada pada mikrofon ni. Dan warna dia pun bagi aku cantik guys. Macam-macam warna yang korang boleh pilih. Bahagian bawah ni dia ada lubang jack 3.5mm. Korang just masukkan je korang punya earphone ataupun headphone. Lepas tu korang terus boleh monitor korang punya audio. Kalau nak on off, ada button dekat bawah ni. Sambil aku record, sambil aku dengar, seriously aku sangat berpuas hati dengan dia punya quality audio. Clean gila. Kalau tempat bising korang jangan risau, just tap je dekat atas ni. Dia ada 3 mode AI noise cancellation. So overall untuk mikrofon ni, aku puas hati dengan dia punya ketahanan bateri, dengan dia punya design, dengan dia punya size. Dan masa korang nak beli tu, dia ada 2 pilihan. Sama ada yang ada boom arm ataupun yang stand macam ni. Aku lagi prefer yang stand macam ni sebabnya mudah untuk korang simpan. Korang nak buat voice over. Even kalau korang nak buat podcast dekat outdoor pun guys, just bawa je mikrofon ni. Dan ada satu lagi model iaitu DM40 yang macam aku ni, DM40 Pro. Cumanya untuk DM40 Pro ni dia ada 10 effect voice, yang untuk DM40 biasa tu dia ada 6 sahaja. And masa korang beli tu, kotak macam ni lah yang korang akan dapat. And dekat dalam box korang akan dapat satu quick guide yang bergambar, berwarna, memang mudah gila nak faham, dan satu user manual, satu Type-C to Type-C kabel, dan juga satu adapter USB-A to USB-C, dan juga dia punya mikrofon. And dekat belakang ni dia ada receiver. So receiver ni lah yang korang akan cucuk pada phone. Kalau nak simpan boleh letak je dekat sini. Nice kan? So untuk mikrofon ni, seriously aku recommend. Kalau korang nak dapatkan, link aku ada sediakan.